Assalamualaikum. Sekarang kita makan di restoran SZ Rahmah. Berkena ikan patin liar ataupun ikan patin buah di Temeloh, Pahang. Makanlah ya. Ya. Buat makan. Saya ambil kepala. Ni badan. Rasa sedap tak? Ni ada udang. Ada udang. Bilis. Ikan patin dah nak habis dah. Baru pukul suku. Baru pukul suku tu harga dia. Okeylah, Assalamualaikum. Bye. Macam ni yang rasa dia sedap tak? Sudah. Ha? Sudah. Tak? Okey. Sedap. Lawa rumah tu. Homestay ke tu? Yang cakap yang? Ya. Yang cakap. Sekarang kita berada di Pandang sini, Dek. Yang pandang sini. Sekarang kita berada di titik tengah Semenanjung ya. Lancang, Rahmat. Ya. Dek, cakap, Dek. Hai. Dekat sini. Titik tengah Semenanjung. Ya tak? Okay, mari kita beli tiket. Kita nak beli tiket nak masuk. Tengok apa ada kat dalam. Tengok tiketnya harga berapa Hari Jumaat tutup. Tolong beli tiket ya. Beli tiket. Okey. Nah. Seorang RM5 lah. Sewa payung pun ada. Sewa payung yang RM2. Sewa payung nak buat apa yang lagi sini tak? Cepatlah sewa payung. Sewa payung. Cepatlah cakap. Satu. Payung satu. Sewa dia berapa yang? Sewa tiket berapa? Beroperasi Isnin hingga Khamis, Jumaat cuti. Sabtu Ahad 10 pagi 5 petang. Hari biasa 10 pagi 4 petang. Tiket berapa satu yang? 5. Tiket 5. Kanak-kanak? Ha? Kanak-kanak berapa? Dewasa? Okey, masuk. Dia orang bawa motor masuk. Ada parking dah kat dalam ni. Bawa motor masuk.
Pasang payung, Dek. Pasang payung. Ada cendol ke? Kita biar abang jalan dulu. Cari cendol ataupun air kelapa. Ada rukun Islam mengucap, mendirikan solat, berpuasa, menunaikan zakat, menunaikan haji. Rukun Islam. Sana tu pun ada dia punya tu. Tahukah anda apa ni? Ikan haruan, ikan sepat. Alah, mana-mana pun sama. Ingat ada arapaima ataupun kelisa. Banyak yang tempat menarik. Titik tengah yang itu kat atas ni. Ya. Tandas. Tubang maju dah pergi. Adik cuca. Okey. Ha? Cuca. Cuca. Okeylah. Kita dekat Karak anti durian. Mana yang? Sana. Tu adik di sana. Nak sana ke sana, Dek? Sanalah. Makanlah yang rasa. Sedap dia kata. Sedap. Dia macam ni biji saya tak kasih awak. Ni. Dia biji tak kasih awak. Tadi potong tu. Ini tanpa ini tak kasih awak, bukan losak. Dia biji saja.
Sedap ya? Padu lah. Padu makan durian. Kita nak kena cendol dulu. Okay. Di mana ni? Tahu tak? Mana? Oh, ada orang main kuda kat sana. Ada yang main kuda. Ikan tilapia. Ikan tilapia Buat apa, Dek? Ui, 69 kilo. Mahal ni, Dek. Kahwin 45. Dah bayar dah? Betul. Okey, jom. Duduk je. Duduk, Dek. Berapa ringgit cendol yang satu? 8. Cendol durian berapa? Ha? Cendol durian. Tak tengok lah tadi. Yang biasa je. Oh. Tengok. 27. Kita nak. Lapis steak pun ada. Ada suka cendol ke? Okey. Rimba. Okey, kita tunggu cendol. Makan, Dek. Rasa sedap tak? Tak apa-apa dulu. Tanpa gula dulu rasa. Tak apa-apa dulu. Ikutlah dia. Nak manis ke mana? Sedap. Tak gula pula. Macam ni yang sedap tak? Ha? Makanlah. Tak ada kuahnya. Santannya beku. Santannya beku tak? Ha? Santannya beku. Ya ke?
Kita berada di Lurah Bilot dibuka pada tahun 1958. Kita datang sini untuk mencari air kelapa ataupun durian musangking kalau ada orang jual lah. Yang cari sini nak cari apa? Air kelapa. Air kelapa, amboi. Air kelapa juga. Harap-harap berjumpa lah dengan air kelapa di Lurah Bilot. Sebab kat sini diorang banyak tanam kelapa sawit. Wih, Western Food lah. Western Food di sebelah kanan. Petronas pun ada. Petronas. Nak beli air lah kat Petronas ni. Air apa ni? Air mineral dengan isi minyak. Kecil je, tak besar. Kecil sangat. Itulah bayang. Keadaan rumah di Lurah Bilot Blok 1. Ni masuk Blok 2. Masuk Blok 2. Besar-besar rumah, cantik-cantik. Jalan pun cantik. Rancangan Pelda yang pertama di Malaysia, Lurah Bilot. Tengok lagi jalan sempit. Jalan untuk satu kereta sahaja. Uish, lawa rumah. Jalan kecil tapi rumah padat. Rumah padat. Rumah padat. Ada kereta yang belah kiri. Mana? Masjid dia warna kuning. Masjid warna kuning. Masjid apa yang? Masjid Al-Falahi, Lurah Bilot. Oh. Ya, kena okey tak tempat ni? Okey. Pertama kali pergi tengok rumah-rumah Pelda di Lurah Bilot ni Okey. Ada yang belah kanan, ada kereta belah kanan. Kanan tak ada. Hah? Tak ada. Mendung kat sana tu. Ni rumah yang cantik tu.
berada di Lemang Tok Ki, di restoran Lemang Tok Ki. Kita dah ambil lemang, kita nak makan. Ni lemang dia. Makan yang berapa? Makan. Makan dengan rendang ayam. Makan, rasa. Ni buat balik nanti makan kat rumah. Ataupun makan kat bilik. Makan rasa. Mantap. Ha? Sedap. Berapa bintang? 10. Adik apa berapa bintang? 9. Rasa kambing pula. Kambing ni RM16 ya. Kambing bakar. Makanlah, rasa. Lihat. Selalu macam tu lah. Memang lihat lah. Orang ni tak reti masak. Harga mahal. Bukan RM10 ni. Bukan RM10. RM16. Ni ayam bakar. Lihat. RM9. Kita makan pula. Kita nak makan durian di Bentong. Nenas pun ada durian. Musang King dah habis. Elok ke tak elok? Banyak lihat apa pasal? Lihat. Yang tu kau sarung tu nanti kotor tangan kau. Jangan pegang meja. Betul tak yang? Betul. Kau nak makan durian ya? Assalamualaikum. Sekarang kita berada di Bentong, Bandar Bentong. Pukul 4:30 pagi. Pukul 4:30 pagi Clear, tak ada orang. Memang seronok lah bawa kereta